Nabi SAW telah memberi anjuran bahawa ketika manusia berada dalam fasad dan munkar, dan ianya adalah pada zaman ini, bila manusia berada di akhir zaman, penghujung daripada akhir zaman adalah berada di tempat kita, fasa ini, Nabi SAW mengatakan jauhi daripada fitnah. Apa yang berlaku di luar sana, fitnah, peperangan, pergaduhan, jangan masuk campur, jangan menyertai mereka. Jauhkan diri kamu. Dan sebuah hadis sahih mengatakan, dan zaman fitnah tersebut, jika kamu boleh menjadi batu, jadilah batu. Maksudnya duduk di tempat kamu, berpegang dan tazkiyah diri kamu, tarbiyah diri kamu dan anak-anak kamu. Pada zaman yang penuh dengan kekalutan, yang mana ulama juga bingung dan juga heran dengan apa yang terjadi pada zaman. Dan Habib Abu Bakar Al-Arabi telah mengatakan ini adalah sebab apabila ulama tidak mendalami kepada fikih tahawulat yang telah diterangkan oleh Rasulullah dan hadis Jibril yang sama. Maka ulama pada zaman ini, dan begitu juga dengan orang yang bukan ulama, maka mereka perlu memahami kepada fikih tahawulat, fikih mengenai akhir zaman, apa yang telah dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW berkata pada zaman fitnah, orang yang duduk lebih selamat daripada yang berdiri, orang yang berdiri lebih selamat daripada yang berjalan lebih selamat daripada yang berlari. Itu menunjukkan seorang yang cuba untuk hampir kepada fitnah, maka ditakuti dia akan terjerumus dalam fitnah tersebut. Maka jaga lidah kita dan jaga tangan kaki kita, jangan terlibat dalam mana-mana langsung pertumpahan darah. Kerana ini adalah fitnah yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kita berpegang teguh dengan nasihat yang telah dianjurkan oleh Rasulullah, insya-Allah kita akan selamat. Dan sentiasa istiqamah dengan bacaan surah Al-Kahfi. Kerana fitnah Dajjal sentiasa menghampiri kita. Dajjal yang besar. Dan sebelum Dajjal yang besar, bibit-bibit Dajjal telah muncul pada ketika ini, yang telah mengatur daripada dalam bawah tanah, rancangan bawah tanah. Mereka panggil sebagai rancangan bawah tanah untuk merosakkan kemanusiaan, merosakkan ilmu manusia, merosakkan akal manusia, dan mereka merosakkan rohani manusia. Dan mereka telah melakukan sejak beratus tahun. Mereka mengkaji Islam, mereka mendalami Islam, dan mereka melihat apakah kekurangan-kekurangan yang berada dalam Islam yang dia boleh masuk untuk letakkan racun, dan dibuang elemen-elemen yang merupakan jati diri dan kekuatan umat Islam seperti ilmu tasawuf. Mereka mengkaji Islam, tapi mereka kata tasawuf ini adalah ilmu mistik yang mengarut. Mereka kata kubur-kubur para wali Allah SWT ini penyembah kubur dan sebagainya. Mereka tukar term, mereka tukar istilah-istilah. Itu yang kita sebutkan tadi. Kalau seseorang itu mengambil bulat-bulat daripada ilmu barat tanpa disaring, tanpa ditapis, dia akan membentuk satu pemikiran, worldview, pandangan alam, tasawur yang salah. Dan daripada pemikiran dan ideologi yang salah yang bermula dari pemikiran, maka ianya akan berentetan membawa kita kepada kefahaman yang salah kepada bermacam-macam aspek dalam kehidupan dan dalam agama kita. Maka akan berlaku bermacam-macam perpecahan, akan berlaku perselisihan dan juga pergaduhan. Maka kita berpegang teguh dengan apa yang dianjurkan oleh Nabi SAW, sehingga Rasulullah mengatakan, jika kamu boleh menggali terowong dalam tanah, masuk dalam tanah. Sayyidina Huzaifah radhiyallahu anhu mengatakan, kalau aku hidup di zaman itu ya Rasulullah, Rasul mengatakan sama ada kamu duduk dalam hutan beribadah sehingga Allah telah tarik nyawa kamu, ataupun kamu berada dalam satu jemaah yang dipimpin oleh seorang amir.